Hari ini, JDT bakal menentang pasukan Om Damansara pada perlawanan kedua Piala FA. Sudah pasti, JDT mahu menang perlawanan ini untuk melayakan diri ke peringkat seterusnya. Selepas menang besar 5-0 pada perlawanan pertama, sudah pasti JDT nak menang besar malam ini. Pemain-pemain JDT kelihatan agak penat kerana baru sahaja bermain di saingan ACL Elite lawan Machida Zelvia 2 hari yang lalu. Malam nanti, JDT akan bermain lagi dan dikabarkan bakal ada rotation pemain malam ini. Kata Kapten JDT Natso Insa, "Kami dalam situasi buruk, kami kehilangan 3 tonggak utama. Kami berdepan sebuah yang handalan dan kami dapat melakukannya dengan baik. Mungkin dalam separuh kedua kami agak menderita. Tapi apabila perlu bertahan mahupun menyerang, kami melaksanakannya. Ia satu perlawanan yang rumit, lawan Machida Zelvia. Lawan UM Damansara, kami mempunyai sebuah skuad yang mantap tetapi kami perlu mengharungi jadual yang padat. Setakat ini semua pemain beraksi dengan baik. Kami kini bersaing di peringkat yang tinggi, jadi bukan mudah untuk berikan persembahan baik dalam setiap perlawanan. Kami mempunyai ramai pemain berkualiti, dan semua pemain mahu mempamerkan prestasi hebat," kata Natso Insa. Sementara itu, pasukan UM Damansara juga, walaupun kalah besar 5-0 kepada JDT, mereka pasti mahu menang perlawanan ini. Walaupun agak mustahil untuk UM Damansara menang lawan JDT, tetapi pemain-pemain Damansara juga bercinta-cita mahu menewaskan pasukan JDT. Bagi yang mahu menonton perlawanan ini secara siaran langsung, anda boleh menonton perlawanan ini di saluran Astro Arena 803. Ini kerana Astro Arena 803 ada buat siaran langsung perlawanan ini. Perlawanan JDT menentang pasukan UM Damansara akan bermula pada pukul 8 malam ini. Adakah JDT akan berpesta gol lagi malam ini? Atau adakah UM Damansara tiba-tiba buat kejutan, buat pertama kali menewaskan pasukan JDT? Sama-sama kita saksikan malam nanti. Ferus Lanas.